Okey guys, jangan lupa dapatkan pencuci muka ni dengan harga murah je. Aduh, sakit perut dah pula. Weh, ganti aku jap. Sini. Ganti apa ni? Tak nak ah. Ni. Janganlah. Kau duduk sini. Kau duduk sini. Asal live ni? Aku tengah live. Benda ni kau review, kau tunjuk kat dia orang. Cakap macam ni. Cakap. Hai. Jangan lupa dapatkan pencuci gelak tagla. A few moments later. Okay guys, benda ni memang sangat murah. So korang jangan lupa dapatkan dekat mana? Oi. Ya. Kau dah review belum? Review apa? Review benda ni lah. Takkanlah tak tahu pula. Aku tengah review ni. Hai guys, jangan lupa beli benda ni. Semangat sikit ajar tu. Hi guys. Produk ni murah je. Beli tau, beli. Macam tu. Hai guys, beli produk ni. Harga murah, berkualiti, bekas pun pada bekas. Buat baik lagi Kalau kau review macam ni, macam mana orang nak beli? Kau tengok live ni 30 juta orang tengok kau. Kau jangan review macam ni. Macam mana orang nak beli barang ni? Yang aku tahu kau bukanlah macam ni. Kenapa kau gagap pula ni? Lupa dapatkan benda ni. Bukan sedih. Semangat. Semangat.